My wife dah tak ada nafsu. I've heard that sentence so many times. But here's a question nobody wants to ask. Macam mana hang duk layan bini hang sebelum masuk bilik tidur? Because for many women, foreplay bukan bermula in the bedroom. Dia start sebelum tu. Dia start dengan cara hang cakap dengan dia. Cara hang pandang dia. Cara hang hargai dia. Cara hang buat dia rasa selamat. Bukan setakat selamat fizikal je, tapi selamat emosi. Pasal ramai lelaki tak faham perempuan. Ramai yang kata perempuan ni nak duit je, tapi bila dah bagi duit, dia masih tak on juga. Bila malam mai, dia patut terus boleh switch on je lah kan? Well, nope. That's not how women work. Kalau sepanjang hari dia rasa tak dihargai, asyik dikritik, setiap conversation ends with pergaduhan, atau dia rasa macam dia tu pembantu rumah, bukan pasangan hidup, don't be surprised if intimacy starts feeling like a responsibility instead of a desire. Seorang wanita yang rasa dihargai akan lebih mudah membuka hatinya. Dan bila hati dia terbuka, selalunya tubuh dia pun akan terbuka. Bukan pasal dia terpaksa, tapi pasal dia pun betul-betul nak kat hang. Perempuan pun ada nafsu juga. Most of the time lagi kuat daripada lelaki. Now, before someone says, so salah lelaki je, no, marriage is a two-way street. Suami ada tanggungjawab, isteri pun ada tanggungjawab. Both of you have to protect the relationship. Both kena communicate. Both have to keep choosing each other. But if you're a husband, don't just ask, pasal apa bini aku dah tak nak? Cermin diri juga. Tanya, aku masih buat dia rasa dicintai ke? Because intimacy isn't built in one night. It is built melalui perkara-perkara kecil every day. Cara you both bercakap, cara you both minta maaf, cara you both menghargai, cara you memimpin dengan kasih sayang. A woman's desire isn't just about physical attraction. For many women, it's deeply connected to emotional connection. Kalau hati dia sentiasa terluka, tak usahlah terkejut kalau tubuh dia mula menjauh. Kadang-kadang the real problem bukan dalam bilik tidur. The real problem started outside bilik tidur.